nama Jepun lah. Koniko. Dia tempat pemprosesan kopi. Kat sini ada kopi tempurung dan kopi kawah, tak tahu. Sebab ni kita kat area gunung berapi Jadi kita try tengok nanti. Kat dalam ni aku dah masuk dalam. Aku tahu kenapa orang Indonesia banyak pakai sweater Rupanya cuaca dia orang sejuk walaupun panas terik tapi sejuk. Okey, jom. Kiniko. Kita masuk ke kawasan Kiniko. Itu dia Kiniko. Kiniko Coffee. Daripada kopi untuk turun kolesterol, hancur lemak. Wow. Kayu manis yang kat dalam tu untuk ubat diabetes. Buat dia betul. Minumnya tak air tak gula. Biasanya orang minum kat sini macam ni lah. Rasanya tak pahit. Rasanya lebih ke kayu manis. Dia apa kayu manis tu? Kayu manis. Dia apa? Dengan tempurung. Adik panas. Boleh. Dia apa, daun ke apa? Tu teh daripada daun kopi. Teh daripada daun kopi, bukan biji kopi. Bukan. Kalau yang ni baru subuk kopi. Ni dari biji kopi. Oh, tu dia biji kopi. Ni gula kopi kami tak ada untuk in one. Oh. Jadi kalau nak ambil satu sudu je. Oh. Satu sudu kopi, satu sudu Right. gula. Bau dia. Ini yang serbuk. Bukan. Oh. Ni air kosong je. Abang angkat kat sini layan diri. Oh ni kopi. Ni kami bagi percuma. Nak cuba ni? Sila lain diri. Ni lain diri. Okey, okey. Layan diri. Kalau Okey. nak order boleh order kat sini. Ada namanya jus pinang muda. Ada kopi rempah. Ada juga kat sini namanya kopi susu, kopi nenek lah. Kopi nenek. Order kat sini. Lepas ambil sila duduk, nanti kami bagi tester tentang salad. Okey? Sila layan diri. Okey, okey. Kita nak ambil kopi daun kawah. Ni dia punya tapak dia, kita guna buluh dan kita letak tempurung di atas ni. Tempurung macam tu. Biasa kita kalau dekat Johor ada kopi tenggek. Ni kita ada kopi tempurung. Kita letak buluh bawah dia, letak tempurung. Kalau tengok kopi dia kat sini, dia pakai daun. Dia tak pakai biji. Biji kopi je biasa tu, dia daun Daun macam ni banyak. Kita ambil sikit. Ini layan diri konsep dia. Tapi lupa. Kena tapik, kalau tak daun banyak sangat. Okey. Tapik air. Kita air tidur daun lah, tidur air. Okey. Tuang kat. Sikit lagi. Okey, naik. So, boleh datang di sini. Kiniko Kopi. Menggunakan daun kawah. Kopi daun kopi kawah tu kopi lah Okey, khasiat dia berkhasiat mendeteksi lemak bersifat. Okey, aku lemak banyak boleh minum kopi ni. Okey. Jom kita cari pot. Dekat sini walaupun nampak panas tapi cuaca dia masya-Allah sejuk. Sejuk. Jom cari pot. Aku nak try minum je kopi tempurung. Tak ada gula ni, kosong Katanya bagus untuk kesihatan kolesterol. Biar kolesterol semakin sihat. Tak adalah, dia asal dia hebat tadi. Nanti aku lampirkan gambar, kau baca lah. Sihat ni memang terbaik. So kita minum sekejap. Uish. Americano. Sedap-sedap. Kopi daun memang rasa lah. Daun dia tu memang rasa. Tengok mak kau baca sendirilah aku mana nak cakap lah. Sebab lagi ada ni apa, kopi cengkeh. Kopi cengkeh ni kesihatan. Ni biasa Bawa pala. cabai Jawa. Cili Jawa. Macam apa tu? Apa Pokok Gamat. kelapa sawit punya tu je. Tapi cabai lada. Buah cabai dapat digunakan untuk ramuan, untuk mengobati demam. Mesti panas ni. Kapulaga, kayu manis. Okey, buah pala, bajai. Okey, hari ni kita cuba ni, buah pinang. Masaklah habislah. Ini dia punya trademark dia. Minum satu orang, enjoy dua orang. Manfaat buah pinang. Okey. Nak cuba ni. Apa? Hope dapat ni lah obat untuk alami masalah pencernaan ni. Kita fokus pada rawatan yang lain. Biji kopi. Kopi betul ke? Belum macam mana? Ni ada biji kopi. Dia bakar mungkin, dia hangus, garingkan baru dia hancurkan. So selain tu kita ada madu juga sini. Rempah latte. Kopi kawir rempah latte.
meningkatkan energi dan fokus. Ini yang penting ah. Energi dan fokus menghangatkan meningkatkan sel-sel darah, menangani pencernaan, menurunkan risiko peradangan. Ada madu kirang. Dodol pun ada kat sini. Madu dia ada jual ni, madu ni spray ke apa ni? Kopi laki. Madu laki. Gula semut. Memang semut ni. Jom kita tengok trademark dia. Kat sini cuaca panas tapi sejuk dia. Aku baru tahulah kenapa kebanyakan influencer dekat Indonesia ni menggunakan sweater. Aku ingat sekadar blending ataupun saja nak berstyle. Pokoknya memang cuaca kat sini sejuk. Sejuk. Kat bawah ni ada lagi tempat. Bawah ni sepatutnya ada satu macam pot bergambar juga tapi dah reput Kiniko kopi. Nice. Okay, kita tengok lagi. Aku nak pergi minum sekejap ni. Kopi buah pinggang. Buah pinang. First time ingat ikan kering. Punya pisang salai pisang salai Dia ada kopi makan pisang salai. Kita rasa sekejap. Tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kulit manis. Harga dia 25,000 kulit manis. Dan bawah ni ada apa ni? Jintan ni. Ini bahan 20,000. Pisang dia pisang salai 20,000. Dodol pun ada. Ni dodol ni. Bukan, ni sebut kopi. Kiniko. Memang brand lah. Style dia buat logo pun cantik Kiniko. Ni ni daun kopi. Ni kita kena rebut. Ini daun Belanda kan. Daun selsak. 20,000. Ni daun kopi ni. Ni aku minum tadi ni. Americano. Daun Shinamaki. Memang kena maki Cina ni. Daun Shinamaki. Ambil satu sendok makan sehari. Yang ni cara masak dia salah. Ni kau nak kurus. Mencegah perut, melarutkan lemak, mencegah air besar. So ni kalau aku buat live ni boleh order. Shinamaki. Ni kapulaga. Tak tahu ni apa benda kapulaga ni. Teh merbeh. Buah ada cengkeh, bunga lawang, daun kopi. Ini ni. Yang ni naik. Gas ni kalau orang nak kurus ni. Sebab aku dah kurus ni, tak boleh nak pakai benda-benda macam ni. Minum. Banyak juga makanan dan minuman. Macam sebelum ni aku pergi wedang uhu. Tempe guys. Sedap ni. Tempe mansurin. Ni biasa. Nice. Keripik. Jom kita minum. Ni tempat proses kita minum apa? Kopi buah pinang. Sejuknya kat luar. Kita dah minum kopi daun kawar. Sekarang ni adalah kopi buah pinang. Dia pakai kulit manis. Saya nak kacau tak pakai sudu. Kulit manis. Rasa buah pinang dia dah hancur kat dalam ni. Khasiat dia meningkatkan gairah pria. Meningkatkan fokus. Apa lagi tadi? Aku harap khasiat yang lain-lain lah untuk aku. Yang pertama tu tak boleh sekarang ni. Jauh sangat. So kita minum kopi buah pinang. Dia punya kacau pun pakai kayu manis Memang nak kena kacau sampai habis ke apa? Kacau. Ada pekat. Pekat okey, nanti kita try minum. Membagi begini. Sebab dia trademark dia minum seorang, enjoy berdua. Minum seorang, enjoy dua orang. Ni dia punya trademark ke minum air ni. Bentar lagi ke kamar mandi. Ke kamar mandi nyangkung. Option 5. Okay, kita cuba minum. Aku aduk dulu. Kasih sebati. Sedap kita cuba minum. Dah dah tu. Kita sedut je pakai kayu manis ni. Boleh. Kita cuba tak boleh. Okay, kita try minum.
setengah jam. Jangan 2 jam. 1 jam lah. Dah tahu lah. Sedap. 1 jam lah. Sedap. Sini dia campur telur tu ke? Campur telur ke? Tak campur? Sama. Pinang je? Dia tak telur. Macam ada telur? Ada telur, ada Ha? Ada telur ni? Ha. Ya. Itu telur special. Ha. Itu dia berlemak tu. Dia yang buat lemak dia Ah. telur. Sedap tapi sedap. Ada telur. Special. Sedap. So kalau kau datang Sumatera Barat ke apa, kena cari kopi ni lah. Ha?